Salam sejahtera. Satu lagi isu logik saya tercabar oleh sesetengah penyokong PKR dan DAP. Sebab ikut logik saya, perihal subsidi minyak ni, saya rasa kerajaan Madani ni kena belajar daripada Datuk Seri Najib. Mari kita tengok balik fakta dan bandingkan mengikut formula dia orang, bukan formula saya. Pada bulan Mac 2013, harga Brent crude oil adalah USD 110 setung. Bulan September 2025, harga Brent crude oil jatuh kepada 69 USD setung. Masa itu, bulan Mac 2013, harga petrol di Malaysia adalah RM1.80. Bulan depan, Oktober 2025, harga petrol Malaysia ialah RM1.99 seliter. Tahun 2013, penyokong PKR cakap apa? Mereka kata Datuk Najib zalim. Kononnya pemimpin di Pakatan mengikut formula harga minyak patut diturunkan lagi. Tapi hari ini tahun 2025, harga Brent crude oil jauh lebih murah. Tapi petrol hanya turun kepada RM1.99. Mereka pula buat apa? Berterima kasih kepada PMX. Ini apa ni? Saya tak pernah kata hari ini jadi kerajaan, esok turunkan harga minyak. Tapi kalau dulu Datuk Najib boleh kekalkan petrol pada RM1.80 apabila harga Brent crude oil ialah 110 USD, kenapa sekarang harga cuma turun ke RM1.99 sedangkan Brent crude oil hanya 69 USD? Okey, tak apa. Ada orang kata dulu exchange rate dengan hari ini lain. Saya sudah buat matematik. Masa itu kalau ikut exchange rate, masa itu RM353 setung Brent crude oil. Hari ini ikut exchange rate RM290.50 setung. Sekarang masih lagi murah daripada dulu dengan exchange rate ni. Masa itu pemimpin PKR minta RM1.50 ikut formula dia orang lah. Sekarang harus lagi kurang daripada RM1.50 kan? Okey, jangan marah kat aku. Aku hanya pakai formula dia orang saja. Saya tak cipta formula baru. Okey, lebih pelik lagi dalam masa yang sama, subsidi telur pula dikurangkan. Anggaran beratus juta hingga bilion, bukan anggaran saya, anggaran mereka juga, bilion subsidi dikurangkan untuk telur. Okeylah, ya memang saya tahulah ada faktor lain yang mempengaruhi harga minyak. Okey, kadar tukaran ringgit lah, kos pengangkutan lah, subsidi bersasar. Tapi kena ingat satu benda, saya hanya guna formula PKR, Pakatan Rakyat, Pakatan Harapan sendiri terhadap mereka. Saya tak pakai formula saya. Formula mereka dulu mudah. Harga Brent crude oil turun, harga petrol Malaysia mesti turun. Dulu Najib bagi RM1.80, masa Brent crude oil 110 USD, katakan zalim. Sekarang Brent crude oil 69 USD, harga RM1.99. Ikut logik dan formula mereka ni, Kerajaan Madani patut dipanggil apa? Jawapannya saya serahkan kepada anda yang bijaksana. Terima kasih.